Salam geng, racun kali ni kita ada Realme P4 Power 5G. Sebuah smartphone dengan kapasiti bateri yang paling besar lah dekat pasaran kita. Dan yes, yang ni bukan sekadar marketing gimmick je. Sebab ini kan officially smartphone pertama dekat Malaysia dengan bateri 10,001 mAh. Memang gila tau. Kalau korang follow pula Realme dari dulu kan, diorang memang antara brand yang paling agresif tau bila cakap pasal teknologi bateri. Dari 240 watt charging dekat Realme GT3, lepas tu diorang tunjuk pula 320 watt supersonic charge concept, sampailah konsep phone diorang tu kan sampai 15,000 mAh, dan sekarang finally semua benda tu dah mula masuk dalam produk sebenar tau. Saya rasa Realme Power 5G ni memang jadi simbol kepada arah baru diorang lah, yang mana era phone dengan endurance yang betul-betul next level. So kalau korang nak tahu apa yang menarik, apa yang kurang, jom kita mula keracun sekarang. Okey, kita terus masuk benda paling utama dekat phone ni. 10,001 mAh Titan battery. Yes, 10,001 mAh. Bila saya guna phone ni kan, benda pertama yang berubah ni sebenarnya cara saya sendiri guna phone tau. Saya literally kan dah start lupa tau dekat mana letak charger. Yang mana kan, dari start bangun pagi, pergi shooting, pergi event, keluar seharian, balik malam pun bateri masih berbaki banyak lagi. Dan benda ni actually memang nampak jelas tau bila korang tengok usage dia. Yang mana kan kalau main PUBG non-stop tu boleh sampai 11 jam lebih. Kalau korang tengok YouTube pula boleh sampai 32 jam. Spotify pula sampai 185 jam. Navigation lebih 21 jam. Dan rakaman video 4K boleh pergi sampai 12 jam. Memang kita nampak phone ni dibuat untuk heavy user, gamers, riders, student dan juga content creator ataupun korang yang memang malas nak hidup dengan charger. Dan yang paling best, Realme dia bukan sekadar buat bateri besar je, tapi dia orang optimize macam mana phone ni boleh survive dalam keadaan emergency. Contohnya, bila bateri tinggal 5% ni pun, dia still boleh standby sampai 47 jam. Call boleh dapat 200 minit, navigation pula boleh dapat sejam lebih. Dan kalau tinggal 1% sekalipun kan, dia still boleh survive dalam beberapa jam standby lah dan hampir sejam call. Satu lagi benda yang saya rasa underrated dekat phone ni, 27 watt reverse charging. Dan Realme claim yang ni reverse charging terpantas lah dalam dunia smartphone sekarang. Tapi bila bateri besar macam ni, confirm ramai akan fikir lama gila lah kan nak charge penuh. Actually tak tahu, phone ni dia support 80 watt ultra charge, dan untuk bateri sebesar ni 50% dalam 36 minit ni kan memang sebenarnya dah laju tau. Realme siap letak feature yang diorang panggil charging boost lagi tau. Korang tekan tahan dekat animation charging tu dan dia akan bagi charging speed yang lebih agresif. Just 5 minit pun actually dah cukup tau untuk bagi berjam-jam penggunaan. Dan benda yang saya paling suka sebenarnya kan, cara Realme fikir pasal battery health dekat phone ni. Sebab biasanya bila kita guna phone lama, benda pertama yang kita akan risau tu of course battery health dia drop tau. Tapi dekat sini kan Realme claim bateri dia boleh maintain lebih 80% lah health dia sampai 8 tahun penggunaan. 8 tahun tau. Dan sebenarnya logik dia agak mudah. Disebabkan bateri dia besar, korang mungkin akan kurang cas lah kan phone ni. Kurang cas bermaksud kurang wear pada bateri cycle dia tau. Contohnya kan, phone 7,000 mAh mungkin kena cas lebih kurang 280 kali setahun, tapi untuk Realme P4 Power ni cuma sekitar 182 kali je. So, degradation rate dia lebih rendah tau. Realme kata kadar degradasi dia tu boleh berkurang sampai 35%. Dia juga datang dengan Titan Long Life Algorithm yang combine AI charging dengan silicon aging algorithm untuk belajar charging habit dan juga penggunaan korang. Selain tu kan, dia juga support all scenario bypass charging. Kalau bypass charging biasanya kan, dia support gaming je. Tapi dekat sini kan, masa korang tengok video, live stream, navigation pun dia support juga tau. Kuasa dia terus masuk dekat sistem lah tanpa stressing bateri. So suhu lagi rendah, phone kurang panas dan battery health pun lebih tahan lama. Dari segi dia punya safety, keselamatan dia pula kan, ini smartphone 10,000 mAh pertama tau yang lulus military grade shock test dan dapat TUF Friendland 5-star certification. Dan juga tahan suhu ekstrim dari negatif 30 degree sampai 56 degree. Memang dibuat tau untuk penggunaan hardcore dan cuaca dekat kita dekat Malaysia yang agak tak menentu ni tau. Sekarang kita masuk part yang paling surprising lah. Macam mana sebuah smartphone yang bateri besar macam ni still boleh jadi slim. Body dia cuma 9.8mm dan berat sekitar 219 gram je.
Honestly, bila pegang dia tak rasa macam phone bateri 10,000 mAh langsung tau. Fit dekat dalam tangan, masuk poket pun still selesa. Disebabkan dia guna silikon bateri teknologi baru, Realme berjaya sumbat bateri besar dalam body yang still nampak premium. Dan saya memang suka tau design belakang dia ni kan. Realme panggil visible power design. Bahagian atas dia transparent dan nampak macam internal mechanical structure. Lepas tu ada exposed screw detail, ada circuit inspired pattern dan NFC coil yang nampak macam energy core tau. Memang kita rasalah futuristic dan juga tech forward. Bahagian bawah dia pula kan ada kemasan matte yang nampak clean dan juga premium. Untuk phone ni datang dalam dua warna. Ada flash orange dan juga power silver. Bahagian depan pula kan korang akan dapat 144Hz Hyperglow 4D Curve Plus display. Dan yang ni satu-satunya 144Hz display dalam range harga dia. Brightness dia pun boleh pergi sampai 6500 nit speed brightness. Kalau guna time outdoor tengah panas tu still clear tau. Navigation, notification, content semua masih nampak jelas. Korang scroll pun memang smooth, gaming pun sedap. Dan dia juga support HDR10+, ada True Color Mode dan juga 1.7 billion color tau. Sekarang masuk bahagian prestasi yang mana dikuasakan dengan chip Dimensity 7400 Ultra 5G. Chipset 4nm dengan skor Antutu sekitar 1 juta point. Dan yang paling penting kan, chipset ni memang fokus pada efisiensi. So bila kita combine dengan bateri besar ni, memang ngam lah kan. Korang nak main Mobile Legends ke, Honor of King ke, PUBG, Roblox, semua running smooth tau. Dan Realme P4 Power 5G ni juga kan dipilih sebagai official gaming phone untuk MAL M1 Season 15, which is actually bagi confident lah dekat gamers kan, sebab memang target phone ni jelas lah dekat gaming endurance. Masa gaming pun actually ada beberapa features menarik juga tau. Contohnya dia ada quick AI replies tau. Tengah korang short rank tu kan, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, AI boleh generate reply terus tanpa perlu korang keluar dekat game. So far dia support untuk aplikasi WhatsApp, Line, Messenger dan juga Telegram. Satu lagi upcoming features dia kan, ada aim assist untuk bantu aiming dalam game FPS tau. Yang ni nanti korang akan dapat lah melalui auto update. Dan walaupun bateri dia besar gila kan, surprisingly suhu dia masih terkawal lah disebabkan Realme letak 4613mm persegi airflow VC cooling system dengan graphite cooling area yang besar. So masa gaming pun panjang, phone pula still maintain cool dan juga smooth. Macam mana pula dari segi kamera kan, yang mana main kamera dia menggunakan 50MP Sony IMX882 AI kamera dengan aperture f1.8. Honestly untuk kelas dia kan, hasil dia bagi saya memang dah cukup cantik tau. Portrait malam nampak clean, bokeh lebih natural dan support rakaman video 4K 30fps. Siap dengan smart subject tracking tau. Dia ada AI snap mode kan, yang mana memang sesuai untuk tangkap subjek bergerak laju. Lepas tu ada 8MP ultra wide camera kan. Rare lah sebenarnya nak nampak ultra wide dalam kategori macam ni. Selfie kamera dia pula ada 16MP. So kalau untuk TikTok, selfie, video call tu memang dah lebih dari cukup. Part AI ni pun agak fun sebenarnya. Realme panggil sebagai next AI. Dekat AI Edit Genie ni kan ada beberapa features menarik tau. AI Instant Clip ni pula kan, dia boleh generate short video automatic lah daripada gambar dan video galeri korang. Lepas tu ada AI Perfect Shot pula, dia boleh betulkan framing gambar kalau composition tu nampak pelik. AI Light Me ni pula dia bagi lighting effect macam studio tau, like macam window shadow, party neon, spotlight dan juga random light. Lepas tu ada juga AI Style Me, dia boleh tukar gambar jadi style 3D emoji, modeling ataupun cartoon shoot tau. Phone ni juga datang dengan triple rating IP69, 68 dan juga IP66. So kalau korang kena hujan phone ni kan, kena air panas ke, air sejuk ke, kopi tumpah ke, semua dia boleh handle. Body dia pula diperkukuh dengan armor shell protection dan juga Gorilla Glass yang tahan lasak tau. Untuk speaker dia pun memang kuat. Support sampai 400% ultra boom. Dekat tempat bising kan, macam dekat outdoor pun, dia still boleh dengar notification dengan jelas. Software pula dia guna Realme UI 7.0 dengan Flux Engine. Animation dia nampak lebih smooth, scrolling dia lebih lancar dan overall tu rasa lebih responsif. Dan yang best tu kan, Realme janji 3 major Android OS dan juga 4 tahun security update tau. So kalau untuk long term usage tu, kita rasa lebih yakin lah dengan adanya semua ni. So overall yang saya nampak Realme P4 Power 5G ni dia bukan sekadar phone biasa. Yang ni memang phone untuk orang yang betul-betul utamakan endurance tau. Bateri besar,
besar tapi body dia still slim, gaming pun tak lama, display pun cantik, design pun menarik. Saya nampak Realme ni memang cuba ubah cara orang tengok phone bateri besar ni tau. Sebab selalunya bateri besar ni mesti datang dengan body yang tebal, experience yang macam compromise kan. Tapi kali ni Realme dia cubalah, dia berjayalah buat sesuatu yang nampak lebih premium dan juga praktikal untuk penggunaan harian. Kalau korang jenis heavy user, honestly phone ni memang antara yang paling menarik lah untuk kita pakai, untuk kita try tahun ni tau. Kalau korang tertanya pasal harga dia, Realme cakap kan untuk phone dengan bateri terbesar di Malaysia yang diorang gelarkan sebagai powerful partner ni kan akan dijual bawah RM2,000 dan harga rasmi nanti akan diumumkan pada 3 Jun. So apa pendapat korang pasal bateri dengan 10,001 mAh ni? Cuba korang komen sikit. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum dan stay racun.